Hai semua, hari ini saya nak masak ayam masak merah. Mula-mula ini bahan bawang putih 4 ulas, alia, lengkuas lebih kurang saiz ibu jari, 1 batang serai, bawang merah 1 biji, tomato 1 biji. Ini bahan semua kita akan kisar halus. Selepas kisar kita ketepikan. Ini setengah ekor ayam kita dah cuci bersih, perap dengan serbuk kunyit dan juga sedikit garam. Kita akan goreng ayam ni. Goreng hingga masak. Ayam sudah siap digoreng, kita ketepikan. Kemudian kita panaskan minyak, masukkan 1 labu bawang merah. Masukkan bahan yang kita kisar. Masukkan ciri kisar 3 sudu. Kita tumis bahan ni sehingga betul-betul masak pecah minyak. Bahan kisar sudah pecah minyak, kita masukkan sos ciri, sos tomato lebih kurang dalam 2 sudut makan. Masukkan juga serbuk perasa, serbuk dan kari dan garam 1 sudut teh semua. Setelah itu kita masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Rasakan garam dia secukup rasa. Kalau kamu orang nak tambah gula, boleh tambah gula. Lepas itu bolehlah dihidangkan.